Ini owner pada rumah burung ini dah 20 kali 30, 2 tingkat. Jadi boleh perkenalkan diri siapa nama? Saya Muhammad Razi bin Muhammad Noor daripada Jerimbung. Jadinya jadi kita masuk tadi selama 40 hari, apa yang boleh dikatakan dengan perkembangan tadi selama 40 hari? Kalau ikut kau tubat apa ni, kita pun tak biasa benda ni ya. Tapi kalau tengok keadaan topuk ke tarik tu, kira kata puas hati lah. Tengok topuk ke tarik tu dengan tingkat atas, tingkat bawah apa tu dalam masa 40 hari tu. Jadi apa cadangan Tuan untuk orang yang di luar sana yang nak buat rumah burung dan yang nak baiki rumah burung? Apa nasihat dan cadangan untuk orang di luar sana? Nasihat dan cadangan saya lah deh. Kalau nak cari, saya boleh syukur cari saudara Rizal lah. Sebab dia kata dia mahir dia dalam bidang ni. Untuk mana kata rumah burung tu tak berjaya apa ke, boleh panggil dia. Okey. Apa-apa pun semua daripada Allah lah. Semua atas izin Allah, kita usaha saja. Apabila buat teknik yang betul, cara yang betul, pengurusan yang betul, insya-Allah Allah kasih lah. Okey, apa pun kita boleh masuk dalam. Okay. Boleh tengok bukti dia. Okey, sekarang kita berada di dalam rumah burung. Okey, ni di tingkat bawah. Ni perkembangan selama 40 hari. Boleh mak boleh kira kan? Ini satu. Satu, ni dua, tiga, ni empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, ni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, lebih kurang 19 tumpukan tadi di tingkat bawah. Jadi tengok tingkat 2. Okey, ni tingkat 2 tingkat 2. Okey, tengok 1. Okey, 2. Okey, 2. 3. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, lebih kurang 28 tumpukan 28 tahi. Jadi semua lebih kurang dekat 50 tumpukan tahi selama 40 hari. Okey. Jadi kita tengok apa yang Reza nak. Nanti apa-apa nanti kita tunggu dalam sebulan atau 2 minggu, nanti burung akan bersarang. Okey, insya-Allah. Okey, nanti kita jumpa lagi dalam 2 minggu atau lagi 30 hari.